5 kebaikan teh hijau untuk turunkan berat badan. Pertama sekali, saya nak bagi disclaimer. Ianya bukan ubat kurus. Untuk you all lakukan penurunan berat badan dan dapat berat badan normal, you all kena melakukan penambahbaikan ataupun perbaiki tabiat you all yang menyebabkan you gemuk. Teh hijau cuma adalah add-on ataupun tambahan yang tak wajib, tapi membantu jika you all nak turunkan berat badan. Hai, saya Muhammad Faizal Saidun, individu yang turun 65 kg setelah gemuk daripada kecil. Tolong save video ni dan follow saya untuk dapat manfaat bersama-sama melalui perkongsian saya. Kebaikan teh hijau yang pertama ialah kandungan kafein dan katekin yang meningkatkan kadar metabolisme tubuh dan juga pembakaran lemak dalam tubuh. Kebaikan nombor 2 ialah kandungan katekin juga dapat mengurangkan nafsu makan you all, tak menyebabkan you makan dengan lebih banyak dan menyebabkan you gemuk. Kebaikan ketiga, menambah tenaga. Nombor 4, ramai yang suka. Teh hijau dapat mengurangkan penyerapan lemak. Dan nombor 5, teh hijau dapat membantu mengawal kadar gula dalam tubuh you all. Macam saya maklumkan, kebaikan-kebaikan ini tidaklah akan menyebabkan you turunkan berat badan dan dapat berat badan normal tanpa you all melakukan perubahan kepada tabiat you all yang menyebabkan you gemuk. Yang itu dulu sebenarnya yang you perlu buat. Dan sebagai individu yang nak perbaiki tabiat, saya sarankan you all untuk dapatkan 7 step dan 3 prinsip untuk dapat berat badan normal, di mana ianya dibina daripada pengalaman saya. Turun 65 kg dan pengalaman saya bantu ramai individu di luar sana dapat berat badan normal. Ketahui 7 tabiat yang you perlu tukar dengan dapatkan dalam kotak oren di bawah. Terima kasih ada kat sini. Jangan lupa tuan-puan, tolong saya, bantu saya dengan share video ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.